dalam JRY News Channel. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like dan share. Mendedahkan 14 pelaburan bermasalah. Kerugian pelaburan terpaksa ditanggung dianggarkan hampir 13 bilion ringgit, iaitu 10.2 bilion ringgit bail-out oleh kerajaan pada 2018 melalui UJSB, manakala rosot nilai sebanyak 2.6 bilion ringgit atau net loss yang ditanggung sendiri oleh tabung haji antara 2018 sehingga 2025 bagi pelaburan yang masih diuruskan. Malah, lebih parah lagi, 7 daripada 14 pelaburan itu rugi 100%. Bukan sebahagian, tapi rugi sepenuhnya. Ini harga terpaksa dibayar bagi menyelamat simpanan umat Islam. Ini bukan semata isu perakaunan. Kerana penyata akaun hanya menunjukkan gejala ataupun simptom. Yang menjadi penyakit atau root cause ialah salah laku kewangan dan pelaburan. Kerugian ini tidak berlaku tiba-tiba dalam penyata akaun. Sebaliknya, keputusan pelaburan kepimpinan terdahulu, pelaburan yang hilang nilai, risiko yang tidak terkawal dan proses membuat keputusan yang lemah. Izinkan saya menerangkan punca sebenar, iaitu pelaburan-pelaburan yang bermasalah. Nanti saya akan senaraikan dan akan bagi secara bertulis. Pertama, berhubungan pelaburan Al-Raudah di Arab Saudi. Ini merupakan kerugian terbesar dalam senarai pelaburan bermasalah melalui perjanjian pajakan 2015 sehingga 2017. Tabung haji membayar 1.4 bilion rial ataupun 1.5 bilion ringgit kepada orang tengah untuk memajak 4 buah hotel di Madinah dan Mekah bagi penginapan jemaah haji. Orang tengah tersebut sepatutnya mengendalikan keempat-empat hotel dan berjanji membayar sewa 2.49 bilion rial kepada tabung haji. Malangnya, bayaran tersebut gagal dilunaskan. Persoalannya, bagaimana kepimpinan tabung haji waktu itu begitu berani membayar upfront dengan nilai sebegitu besar melebihi 1.5 bilion ringgit. Jaminan pelaburan yang disandarkan hanya sekepenting nota janji peribadi. Sebagaimana rekod SRCI mengatakan, Jabatan Pengurusan Risiko Tabung Haji ada meminta jaminan bank, tetapi Al-Raudah gagal sediakan. Laporan due diligence juga tidak lengkap. Namun, kepimpinan tabung haji tetap meneruskan urus niaga bersandarkan nota jaminan tersebut. Lebih 1.5 bilion ringgit wang umat Islam dipertaruhkan tanpa cagaran bernilai. Al-Raudah mula tidak membayar sejak suku pertama 2019. Nota janji disandarkan tidak dipenuhi dan tabung haji terpaksa menanggung kerugian dan pelaburan rosot nilai sepenuhnya berjumlah 1.86 bilion ringgit pada 2024. Itu antara satu pada yang 7 tu.